Assalamualaikum dan salam TVPSS SKTV. Bersama saya Atira Sumaya binti Amir Walid melaporkan program pada hari ini iaitu penutup program Ihya Ramadan 2026 Masihi 1447 Hijrah SK Tangga Batu yang diadakan pada 17 Mac 2026 bersamaan hari Selasa. Majlis penutup program Ihya Ramadan diadakan sebagai kemuncak kepada pelbagai aktiviti kerohanian yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Program Ihya Ramadan bertujuan menghidupkan suasana Ramadan di sekolah melalui pelaksanaan aktiviti yang mampu meningkatkan kefahaman serta penghayatan murid terhadap nilai-nilai Islam. Sepanjang program ini, murid-murid telah didedahkan dengan pelbagai aktiviti seperti tadarus Al-Quran, ceramah nuzul Al-Quran, hafazan surah lazim, kuis keagamaan serta aktiviti kebajikan yang dapat memupuk amalan beribadah dan nilai murni dalam kehidupan seharian. Majlis penutup ini diadakan sebagai tanda penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sebagai simbolik berakhirnya program Ihya Ramadan pada tahun ini. Program ini juga bertujuan untuk menyemarakkan penghayatan bulan Ramadan dalam kalangan murid melalui pelaksanaan aktiviti keagamaan sekolah. Selain itu, membentuk sasya murid yang berakhlak mulia melalui pengamalan nilai-nilai murni yang dipelajari sepanjang Ramadan. Di samping itu, memberi penghargaan kepada murid yang aktif dan meningkatkan kecintaan murid terhadap Al-Quran. Atur cara majlis ini didahului dengan ucapan pengerusi majlis. Seterusnya, ucapan perasmian penutup program Ihya Ramadan oleh guru besar dan pada 12.30 hari akan berlangsung penyampaian sumbangan yang ditujukan kepada anak yatim, murid yang terpilih dan peserta tadarus Al-Quran. Bukan itu sahaja, sekitar jam 1 petang berlangsung sesi pemberian duit raya kepada semua murid yang hadir pada hari ini. Mutiara kata, perginya Ramadan mengajar pada diri kita adakah benar-benar kita melaluinya dengan keimanan dan melayankan kita bergelar mutakin madrasah yang penuh dengan pendidikan dan tabiah dari ilahi. Hanya bagi mereka yang memahami dan melihat hikmah Ramadan dari mata hati yang beriman, ianya pasti akan dirindui kembali oleh sekalian mukmin soleh. Jawatan kuasa program merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada guru besar, barisan pentadbir sekolah, panitia pendidikan Islam dan moral, guru-guru serta kaki tangan yang telah memberikan sokongan dan komitmen yang padu dalam menjayakan program ini. Tidak dilupakan juga penghargaan kepada semua murid yang turut mengambil bahagian secara aktif dalam setiap aktiviti yang dirancang. Sekian saja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TVPSS SKTV. Ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan umum. وعلى آله وصحبه أجمعين.